Hey guys, welcome back to my channel, Life with B. Okay, now saya mau buat reaction pasal live Pika this morning, 1st June 2026. Dia punya experience pergi Sabah, dan dia ada buat tutorial makeup. So guys, stay tuned. Baik, very friendly. And then saya cakap dengan korang, saya tak cukup masa. Tak cukup masa korang. Mana sempat nak pergi Kundasang. Kita orang nak pergi. Kita orang daripada Kinabatangan nak pergi Kundasang 6 jam tau. Memang tak sempat. Tak sempat. Sandakan pergi, semalam pergi Sandakan. Tak sempat. Sebab kita orang punya waktu sangatlah pack. Kita orang, actually kita orang 3 hari je kat Sabah. 3 hari. Sampai hari Khamis. Khamis tu dah sampai petang. Jumaat, Sabtu, Ahad dah balik. So tak sempat. Apa nama ni? Afiqah Mizan. AFIQAHMIZAN. Tak pergi Payang ke? Pergi. Tapi Payang problem. Bukan tak pergi Payang, saya pergi Payang. Tapi Payang ada problem dia. Saya tak tahu. Ni Daus dia cerita tau. Daus cerita dekat Payang, diorang macam, diorang tahu Daus, diorang kenal Daus. Jadi dekat sana diorang markup harga. Diorang markup harga homestay. Lepas tu, okay, selalunya saya tanya korang kalau pergi homestay, korang kena bayar ke untuk towel? Alah, kesian doh. Mereka di scam bah di Payang. Macamlah si Daus tu tidak tahu dia punya harga apa. Ayah, itu si Daus orang Sabah bah. Lepas tu kita orang macam, kenapa tak ada towel sedangkan kita orang book homestay? Tiba-tiba dia kata macam ni, sebab kalau bagi towel nanti takut kes curi. Takut pula kes curi. Kena tambah satu towel RM10. Korang ni bayangkan, ini bukan leher, ini inner. Tadi tu inner korang bayangkan, takkan kita nak duduk hotel kena bayar untuk towel. Lepas tu dia cakap lagi, elektrik pun kena bayar RM50. Elektrik pun kena bayar RM50. Macam mana? Janganlah kamu begitu. Towel pun kamu charge RM10. Dan karan lagi kamu charge lain lagi RM50. Aduh, kesian bah orang tu mau bercuti. Jumpa dekat Sephora. Je ke? Jumpa kat Sephora kat mana jumpa kita? Rate Febri Daus. Febri Daus punya rate 11/10. 11/10. Febri Daus sangatlah sporting, baik, rahmah, masuk ayak. Kalau nak tahu macam mana Daus tu masuk ayak, macam tu lah film dia orang korang. Sekejap bagi bawa kening jap. Sandakan, kita orang makan je semalam. Kita pakai cushion ke? Tak, sebab ni foundation dah bocor. Foundation saya bocor. Okay, ni kita blend ni. Satu skis tu ni. Allah, amin. Oh, ni TikTok Hai Mat Luan, TikTok. Pika dah okey ke? Ya Allah, bila masa saya gaduh dengan Ipan, saya tak pernah gaduh dengan Ipan. Saya sangat okey dengan dia. Sebab sekejap korang foundation ni bocor. Terlampau banyak bocor dia. In a minute 11 nak. Sabar sekejap bagi pakai ni. Bagi saya pakai makeup dulu korang. Ni ke? Nanti kan adalah datang leher Pika, leher, rambut. Bagi saya pakai makeup dulu. Kena tutup semua benda, dia susah nak pakai tudung, nak pakai tudung, nak pakai makeup ni. Sabar. Ada sabar. Kan nanti kan ada yang tanya, leher Pika nampak leher, rambut Pika. Sabar bagi aku pakai foundation dulu baru aku cover semuanya. Sabar lah. Sabar. Nanti ada yang datang macam tu lagi. Kejap je. Bagi kita pakar. Sabar. Nak dengar cerita tak? Siapa nak dengar cerita? Kau nak dengar cerita tak? Cerita ni. Tapi nanti korang komen. Nanti korang tak fokus dengan saya. Kau tak fokus dengan Pika. Saya cerita ni. Kisah orang Sabah kena bully dengan saya. Ini betul-betul kena bully tau. Okay. Diorang nak ambil gambar tau.
Lepas tu, bila diorang nak ambil gambar tu, saya cakap lah. Saya cakap macam ni. Saya saja je, saya cakap macam ni. Follow YT Pika ke? Follow ke YT Pika? Pakai cakap tu. Follow bah, follow. Dia kata follow. Lepas tu dia kata apa? Apa nama YT saya? Lepas tu dia macam, Afika. Lepas tu dia cakap lah. Kantor dia tak follow YT saya tau. Lepas tu, saya macam, okey lah lagi. Dia kata, lupa. Saya kata ni, apa latest content Fika? Kita tanya tau. Jujur, yang ni saya jujur tanya. Apa latest content Fika? Paling last sekali. Sebab dia kata dia support content Fika. Dia tengok Fika kat YT. Fika saja dia tegur. Apa latest content Fika? Lepas tu dia kata macam ni. Video yang Ika prank Irfan tu. Ya Tuhan, itu konten lama sudah tuh yang prank si Irfan. Dah lama dah. Tengok. Dia tak tahu bah. Tapi tak semua orang lah. Kebanyakannya tahu. Alah kurang. Takkan tak boleh kacau. Takkan tak boleh kacau. Boleh je kacau kan. Boleh je kacau. Saya suka kacau orang. Nanti dia support lah konten kita. Itu cara take kita. Saya ni kategori orang yang paling orang tak kenal. Kategori orang yang paling tak kenal. Dalam AIT, follower saya pun tak sampai 100k. Subscribers TikTok, subscribers YouTube pun tak sampai 100k. Lepas tu, kalau orang bergambar ramai-ramai, kan, orang bergambar ramai-ramai, orang tak kenal pun saya siapa. Saya macam, saya okey je. Kita okey je. Saya macam, tak apalah, aku kena buat yang terbaik. Aku kena buat yang terbaik, faham tak? Saya kena buat yang terbaik. Mungkin orang tak kenal saya, tapi nanti orang akan ingat saya. Kesian Pika. Guys, jangan lupa support YT Pika, TikTok Pika, okay? Pika ni sangat-sangat bagus. Aku suka dia punya personality, kacip dia. Kita okey je. Soon. Tak nangis lah. Foundation kena mata. Okay, ni kan. Ni loose powder. Lagi kan makeup saya dah cari balik. Nampak? Dah tak pekat dah. Macam ni. Kurang. Kalau belum subscribe YTP kan pergi subscribe. Saya tak boleh keluarkan duit live YT lagi Copek subscribe YTP kan. Saya dan tak boleh keluar duit YT lagi ni. Dan tengah stres ni. Duit YT dan tak boleh keluar lagi ni. Copek subscribe. Siapa tak subscribe dan pergi subscribe cepat-cepat. Dan buat konten banyak-banyak tak ada duit lagi keluar ni. Mana orang nak cari duit ni Ni kau dia kalau tak subscribe dan kau subscribe sekarang. Tengok dan tahu. Dan tahu dia lagi tengok aja. Macam dan tak tahu. Sofi dah. Tuai padi 3 tangkai dalam kono macam lobu nak nai mana merasai. Kuidam dulu-dulu dagang koma di potikai. Tak tahu mana dulu dagang koma mana mandai ai. Sorry. Sampai sabar. Sebab diorang kata kan saya tak pandai make up. Saya kena make up cantik pergi office. Tebal-tebal. Sekejap tutup mata sekejap. Duduk situ. Tutup mata. Jangan gerak-gerak. Tutup mata. Oke Pika, oke. Kami tunggu. Okey dah. Korang nak partnership ke korang nak bro and sis? Sebab dia besar pin dia. Okey lah, boleh lah kot. Korang nak mana satu? Oke, kalau korang pilih partnership ataupun
bro and sis. And siapa partnership yang korang paling minat dan siapa bro and sis yang korang paling suka. Okay? Comment.